1 month kita dilatih untuk menahan lidah tu daripada tak cakap benda yang tak baik. Kenapa bila masuk bulan Syawal, kita macam all out kita berbual. Tak ingat dah yang sebulan lalu tu kita beribadah kerana Allah tu. Selamat Hari Raya semua. Baiklah, kita dengan Ustazah Sakinah Sabtu. Alhamdulillah yang saya nak tanya banyak soalan tentang adab beraya, tentang apakah cara kita nak jawab orang yang kadang-kadang ni dia menyakitkan hati kita. Tapi kita macam, aku nak jawab ke aku nak tahan? Kalau tahan ni orang tu tak tahu apakah jawapan sebenar. Kan? Kadang-kadang kita macam in dilema Ustazah untuk nak cakap hak saya tapi nak sabar macam mana tu kan. Tapi sementara tu Ustazah, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita macam in the Arab culture, bagaimana kita ucapkan Selamat Hari Raya pada kawan-kawan? Biasanya kita guna Eid Mubarak. Eid Mubarak. Tapi ada sunnahnya. Nabi SAW ajarkan kepada kita bila masa Hari Raya, bila kita saling bertemu tu, kita akan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah menerima amalan kita semua. Dan salihal amal tu maksudnya amalan-amalan soleh kita lah. Masya-Allah. Jadi saling mengucapkan itulah. Itu bagi saya lebih baik. Yang mana kita saling mendoakan sebab kita dah beribadah sebulan kan, yang kita harapkan Allah terima segala amal ibadah kita. Jadi sebab tu bila kita bertemu tu, saling bertemu, kita saling mendoakan Allah menerima amal kita, Allah menerima amal saya, kita semua. Itulah indahnya bahasa Arab ni Ustazah. Kan? Cuba Fiza sebut. Allah. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Salihal amal. Salihal a'mal. Jadi nanti jumpa saya cakap gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Solehal akmal. Masya-Allah. Ain akmal. Solehal akmal. Kan dia boleh tajwid dengan Ustazah kan? Masuk tajwid pula. Ada Ustazah, tajwid. Saya rasa saya belajar cepat ni. Saya tak ajar tajwid. Dengan letak kat tepi. Ya Ustazah. Tahun depan saya jadi hafizah. Kalau saya mengaji, kesian Ustazah ngaji yang lain. Semua orang tak ada belajar dengan diorang, belajar dengan saya je. Jangan letak kat sini. Tahun depan saya jadi hafizah Al-Quran. Masya-Allah. Nama pun dah hafizah. Nama dah hafizah, tinggal jadi hafizah betul-betul je. Masya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau that's the beautiful part tentang bahasa Arab ni, dia bukan setakat ucapan tapi mendoakan. Dia mendoakan. Betul. Orang Arab gitulah, kalau kita jumpa je mesti doa kita. Tu lah. Tapi dengan muka dia kadang-kadang. So saya waktu saya di umrah tu, saya macam kadang salah faham. Dia marah saya dia doakan. Dia macam saya pergi ke, saya macam confused tau. Dia find out dia doakan. Apa itu time bila tu? Masa the situation, the exact situation. Saya dekat ni Dewan Solat. Di pekarangan Masjidil Haram. So ada wanita ni dia dengan kursi roda ke apa. So saya bila dia tolak nenek tu, saya pun macam nak bantulah. Lepas tu nenek tu cakap saya gini. So alamak, aku ni macam faham ke? Rupanya dia cakap dia cakap ya Allah, reward her with goodness. Masya-Allah. Ada macam nangislah pula. Macam, adakah aku menyusahkan orang? Dia found out, Ustazah, dia kata, may Allah reward you with goodness. Ada macam, ya Allah. Jazakillah. Sebabnya. Jazakillah. Dan dia doakan panjang untuk saya. Panjang doakan untuk saya. Memang orang Arab gitu. Kita panjang. Kita doa dia pendek tau. Dia untuk aku punya anak cucu suruh doakan. Ada macam betul. Saya beautiful. Amin je lah. Amin. Kita pun dah speechless. Jadi Masya Allah ya, semoga kita mulakan raya ni dengan mengaminkan hal-hal yang baik-baik. Bila cakap pasal raya ni Ustazah, apakah antara adab-adab yang boleh kita terapkan dalam adab Melayu kita yang mungkin kita pun dah amalkan, tapi kita tak tahu ini mungkin adab dari budaya kita sebagai orang Islam sebenarnya. Saling kunjung mengunjungi lah kan. Sebab bila kita lihat, kalau culture Arab pun diorang taklah sampai raya sebulan kan macam kita. Kita bukan main lagi raya berkunjung-kunjungan tu sebulan. Namun kalau kita lihat sebenarnya saling menziarahi tu merupakan sunnah dalam agama kita. Yang bagi saya tak salah lah. Mungkin ada orang kata, mana boleh buat raya satu hari je kan, patut kan. Nabi pun sambut satu hari. Tapi kalau ia merupakan sesuatu perkara yang baik. Yang memang ada nasnya dalam agama kita, pergi ziarah kawan-kawan, ziarah saudara mara kan, menyambung silaturahim kan. Itu satu perkara yang dituntut dalam agama kita. Dan mungkin inilah masa yang memang dah jadi budaya lah orang kata. Namun bila dilakukan pada bulan tersebut, nampaknya ada keperluannya.
Takkanlah masa bulan Syakban kita nak pergi ziarah menziarahi kan. Orang kata dah kenapa si Sakinah dia tanam Kenapa aku pula? bulan Syakban ni. Pelik kan, dah pelik kan. Jadi Kalau raya lah ni. jadi kita nampak dekat situ bila kita datang ziarah menziarahi masa bulan Syawal kan, kita dalam masa yang sama kita mempraktikkan apa yang memang dah ada dalam agama kita. Ada satu, saya nak bawakan satu kisah yang sangat menarik lah, sebuah hadis. Ada satu orang lelaki ni, dia dalam perjalanan, dia tinggal tempat yang jauh daripada kawan dia lah. So dia kena travel pergi ke kampung kawan dia lah. Kita guna qarya dalam hadis itu. Jadi Allah utuskan satu malaikat ini untuk bertemu dengan lelaki tersebut. Malaikat datang jumpa dengan lelaki ini, dia tanya, engkau nak buat apa sekarang? Kenapa engkau datang ke sini untuk apa? Dia kata, aku nak ziarah saudara aku. Gitu-gitu kan. Malaikat tanya lagi, ada kepentingan ke kau nak ziarah saudara kau? Dia kata, tak. Actually tak ada kepentingan apa-apa pun. Aku ziarah dia kerana aku cinta dia kerana Allah. Allah. Dia jawab gitu. Jadi malaikat pun beritahukan kepada dia, Allah sebenarnya yang utuskan aku, dan Allah beritahu, sebagaimana engkau cinta kepada saudara engkau, begitulah Allah cinta kepada engkau. Jadi kita nak kata di sini ialah ganjaran. Orang yang dia menziarahi kerana kasih sayang, kerana Allah tu tadi kan. Bukan kita kata ziarah tu saja-saja. Mungkin kita nampak vibes hari raya kan, ziarah kawan, nak makan kuih raya, orang buat open house. Namun kalau kita niatkan kerana Allah, kerana kasih sayang kita, cinta kita atas dasar persaudaraan sesama Islam, kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga pada diri kita. Yang kadang-kadang kita tak nampak benda tu kan. Namun dalam agama ada ganjarannya yang besar yang Allah berikan kepada orang yang saling ziarah menziarahi kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kadang-kadang wow, that's a good reflection Ustazah. Ya. Sebab I'll be honest, kadang-kadang kita sibuk sangat, kita ada undangan ni dan kadang tak terpergi buat open house orang. Tapi kalau kita pergi kerana kita rasa kita nak hormati undangan tersebut lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ganjarannya sangat besar. Kita mengharapkan itulah cinta Allah yang dapat kita terima. Samalah. Bila kita datang tu kita niatkan sebab ialah kita cinta kawan kita kerana Allah kan. Selama ni pun kita sebut apa uhibbuki fillah kan. Aku cinta kau kerana Allah. Jadi bila ada jemputan tu kan kita datang kerana Allah, Allah akan beri balik cinta tu pada kita. Jadi tak rugi bila kita saling ziarah menziarahi tu, ada ganjarannya. Yang kadang-kadang kita nampak alah tu adat, nampak macam adat kan. Alah adat je, tak payahlah datang-datang ni semua kan, penat nak raya. Mengepur orang lah. Mengepur orang masalah cuma kalau tu kita datang dengan niat mengepur tu tak adalah dapat ganjaran tu. Cuma kita je tahu. Kalau datang mengepur tu kan nak tengok langsir baru ke tak, sofa baru ke tak kan. Tinggal mana? Tinggal mana? Kenapa? Contohnya, sama ni tak tahu tinggal mana. Dia dah pindah ke belum tu. Kadang orang kepo macam itu kan. So kita je tahu niat kita. Tak tahu rumah dia besar kecil. Kan. Na'udzubillah. Semoga kita datang tu dengan ikhlas dan kita nak ziarah sebab dah lama tak tanya khabar. Itu actually tujuan bagi saya kenapa kita sebagai orang Melayu lah. Biasanya kita ziarah tu sebab kita dah lama tak jumpa kan. Dan hari raya tu satu peluang untuk kita saling bertemu, bertegur sapa, saling kita orang kata ambil tahu tentang diri seseorang tu lah. Especially kalau orang tu dah undang. Yes. Maknanya kita rasa berbesar hati kan ada undangan tersebut kan. Kan bukan senang orang nak buka rumah. Betul. Kita Singaporean lagi dengan kita punya kesibukan. Masa terhad. So bila orang buka rumahnya jemput kita sangat berbesar hati. Whether or not ramai orang datang dengan in your own capacity lah dalam ruang yang orang anda boleh. Apa lagi adabnya Ustazah yang kita rasa ni orang Melayu padahal bukan. Kunjung-kunjung kita ingat kan ini adalah adat Melayu. Padahal ini adalah sunnah. Lagi yang mengucapkan tu lah, saling mengucapkan tadi kan yang kita dah jelaskan. Yang lain-lain tu saya rasa ada juga. Bagi saya bagi makan tu adalah satu sunnah. Beri makan adalah sesuatu yang mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Orang yang Nabi ada sebut orang yang diganjarkan dengan syurga ada dua, antaranya ada beberapa lah dalam hadis-hadis yang lain. Cuma untuk kita tepatkan dengan perbincangan ini, satu Nabi sebut orang yang dibangun malam, kedua orang yang memberi makan. Dua ni. Jadi bila kita buka open house ke apa kan rumah kita jemput orang ziarah datang rumah kita beri makan kan. Di situ secara tidak langsung kita kata adalah amalan yang bertepatan dengan agama kita, beri orang makan. Jadi raya tu bukan semata-mata untuk bertemu, namun bila kita menyambut tetamu,
kan ada sesuatu yang perlu dihidangkan lah. Orang kata walaupun kuih-kuih muih saja kan, tetap kita anggap ia sebagai satu ganjaran memberi makan kepada orang yang bertamu. Satu pahala menyambut tetamu pun dah besar kan. Sebab itu tanda orang yang beriman. Bila kita memuliakan orang yang datang ke rumah kita. Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dia adalah orang yang memuliakan tetamunya. Ciri orang yang beriman memuliakan tetamu. Antara ciri orang beriman yang memuliakan tetamu bagaimana? Ialah menjamu tetamu itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim bila malaikat datang rumah dia kan, Nabi Ibrahim jamu dengan seekor anak kambing bakar. Dia hidangkan. Itu sunnah yang ditunjukkan oleh para nabi. Bila ada tamu datang rumah, kita hidangkan sesuatu. Walaupun itu yang kita mampulah, macam Fiza kata, ikut kepada kemampuan kita, tapi still kita berikan untuk orang yang bertamu dalam rumah kita. Satu hal yang kadang-kadang mungkin kita rasa adat juga, tapi sebenarnya sangat besar pahala yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masukkan kita dalam syurga. Masya-Allah. Tu yang bagi saya, bila amalan itu ataupun satu perbuatan yang Allah sebutkan ataupun Nabi sebutkan dapat ganjaran syurga, sangat besar. Masya-Allah. Amalannya sangat besar. Walaupun simple. Ini kita kata amalannya sedikit tapi Masya-Allah. pahalanya besar. Masya-Allah. Saya sedih pula sebab Kenapa? saya tengok mak saya. Suka jamu orang ya. Sebab bila kita dia jangan jamu orang, tapi bila orang datang dia akan all out. Kadang-kadang kita nak rimas. Saya rasa kan? Ibu-ibu kita macam gitu. Kita kan? Rimas. Cukuplah satu dua makanan. Oh tak. Selagi meja tak penuh. Tak, selagi ni tak lengkap dengan ni tak lengkap. Nanti macam saya macam nak datang ni 3 orang je kot. Tapi dia punya masak tu macam nak buat kenduri. Macam nak buat kenduri. Betul. Jadi, mak saya pun sama gitu, kan? Masya Allah mak kita. Jadi kalau inilah penyebab mereka masuk syurga. Masya Allah, betul. Semoga Allah terima. Suka menjamu orang yang datang. Mak aku cakap, even pekerja Bangladesh cuci tingkap pun dia nak bagi makan. Ya, betul sama. Ya. Saya kata, mak tak payahlah mak. Kesian dia, kau bagilah apa yang ada. Kalau kadang-kadang saya macam ada part-time helper kan. Dia make sure lunch stop. Itulah, Dia stop. Everyone come out and eat. Masya Allah, sangat Masya Allah. Betul. Semoga kita belajar dari mak-mak kita adab menyantun sesiapa pun. Masya Allah. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira status lah orang tu kan. Walaupun dia pekerja biasa. Masya Allah lah. Itu satu perkara yang kita nampak kecil dan kita nampak biasa je lah bagi orang makan kan. Tapi bila dilihat daripada sudut agama. Subhanallah, sampai akan memberikan ganjaran syurga bagi orang yang memberi makan tu. Masya Allah. Kalau Ustazah, salam Ustazah. Salam sebab ada yang salam pipi. Ada yang salam sini. Ada yang salam sini. Ada yang salam Salam tu macam mana? Macam salam. Kita try. Oh gitu salam. Ini geng ke tak geng? Tak, geng. Dia nak salam makcik ada gini kan. Masya Allah. Ada salam, makcik tu tarik. Contoh kan. Apakah adab salam ni Ustazah? Sebelum kita tanya pasal mahram sebagainya, pasal adab salam. Kalau dalam Islam macam mana Ustazah? Salam biasa je, salam gini je. Gitu kalau orang yang lebih dewasa, contohnya macam makcik, kakak. Cuma biasa gini Nabi biasanya bila sunnahnya yang berpelukan tu kan, mereka berpelukan, biasanya balik daripada bukan masjid, balik daripada musafir. Biasanya gitu. Tapi macam kita amalkan benda tu kan. Musafir ke tak musafir, baru semalam ke? Tetap peluk kan, macam tu kan. Tapi dalam agama kita salam tu biasa saja. Salam, peluk macam itu kan. Boleh je. Tapi kalau nak amalkan sebagai satu hal untuk mengeratkan ukhuwah, bagi saya tak ada masalah lah. Asalkan dia tak melampau-melampau ataupun bukan-bukan yang kita buat kan. Kok nak cucuk gini apa. Salam, hai. Tak payah. Jangan bukan-bukan lah. Maknanya salam. Asalkan dia macam sopan. Kesopanan. Maksudnya lagi satu, bila kita bersalaman tu jangan tundukkan badan. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita lupa. Ada orang kan dia salam sampai tunduk kan. Macam itu kan. Tak boleh, sebab itu larangan daripada Nabi. Tak boleh kita menunduk kepada orang. Jadi salam saja. Salam, tengok wajah orang itu, okey nak peluk, kita peluk, dah begitu. Jangan sampai kita tunduk, dia akan jadi satu perkara yang dilarang pula lah maksudnya. Kalau pada orang tua kita? Orang tua tu maksudnya lain.
lain lah. Kita kata kita hormat lah Hormat gitu dia kan. darjat Saya lain. faham. Biasanya bagi dalam budaya kita, tunduk itulah tanda hormat kita. Ya. Sama ada kepada guru ataupun kepada ibu bapa kita kan, orang tua dan sebagainya. Cuma perlu dijagalah, jangan sampai terlampau menunduk sampai kita rukuk. Itu yang tak nak jadi macam tu kan, sampai kita rukuk hinggakan takut macam rukuk lah, macam solat tu kan. Sebab kita rukuk hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Jadi ini mengapa larangan tu ada. Jadi bila kita salam tu pastikan kita boleh tunduk hormat. Macam saya kalau salam guru-guru saya, kita tunduk hormat. Tapi tak sampai kita dalam keadaan yang merukukkan ataupun membongkokkan badan kita. Itu perlu dijaga. Sebab dalam kalau bab kahwin dah pula cerita. Kalau kita naik pelamin, kan ada apa tu, adab salam restu salam restu. Betul tak saya punya Betul, salam istilah restu tu? betul Ustazah. Dia tunduk kan. Actually tak boleh sebenarnya. Dia melanggarlah apa yang telah diaturkan dalam agama kita. Cuma bagi saya, mengapa ia menjadi sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat kita? Kerana budaya menghormati orang tua. Orang so yang that's different. Itu different. Okay, So niatnya begitu, that's why masih lagi diteruskan. Cuma asalkan kalau dengan asalkan jangan yang asal-asal mengarut-ngarut lah. Okay. Bagi saya, asalkan kita niatnya ialah untuk menghormati tadi, dan asalkan juga kalau kita dapat kawal, kita kawal. Okey, faham. Maksudnya kita tahu kan hukum tadi kan, kita kawal, alhamdulillah lah kita kawal. Cuma ada situasi kadang orang tak faham. Dan kalau kita nak apply, orang tak faham. Dia akan jadi satu pertikaian pula pada masyarakat. Kenapa dia salam gitu? Kenapa dia tak hormat mak bapak dia? Kadang mulut orangnya kita susah nak tutup kan. Orang yang tak faham, orang yang tak berapa belajar sangat, dia akan jadi pertikaian. Itu yang menyebabkan kita tak nak ada isu tersebut. Itu juga yang menyebabkan okeylah, carry on lah. Teruskan sajalah begitu keadaannya. Kalau waktu kecil tu awak salam semua orang bila kita dah dewasa ni, kita tahu macam pakcik bersalam ke tidak, sepupu macam mana, sepupu sepapan kan. Kadang-kadang kita ni sebagai makcik ke sepupu perempuan ni, siapa yang kita salam? Macam mana Ustazah? Okey, memanglah kalau kita baby-baby, kalau anak-anak umur 1, 2, 3 tahun, memang kalau salam semua orang kita suruh salam kan. Hatta anak kita semua kan. Nak belajar adab salam tu. Sebab nak ajar anak hormat orang yang datang rumah, orang yang ataupun kita datang ke rumah orang, ataupun senang kata menghormati orang yang lebih berusia daripada kita. So kita ajar anak kita salam. Sampaikan satu rumah kena salam budak tu. Kena tahu apa satu rumah kan. Salam semua. Tapi sebenarnya bagi saya, bila anak tu dah masuk primary, ini satu permulaan yang harusnya diberikan pendidikan. Tak semua orang yang perlu kita salam. Sebab bila anak dah masuk primary 1, anak dah boleh fikir, dia dah dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah. Pada waktu itulah kita didik siapa yang perlu dia salam, siapa yang tak perlu dia salam. Contoh kalau bukan pakcik, maksudnya mungkin kita kata kalau kita ada anak perempuan lah ya. Anak perempuan tu ada kawan, so bapak kawan dia tak perlulah salam. Ya betul. Itu yang perlu kita beritahulah. Beritahu. Mereka tak tahu. Supaya tak jadi kebiasaan. Kalau tak, mak saya aja orang tua semua kena salam. Jadi bapak kawan dia salam kan. Semualah dia salam kan, yang tak ada berkenaan. Jadi kita sebagai ibu bapa di sinilah kita perlu mainkan peranan siapa yang perlu kita ajarkan anak kita untuk salam. Jadi kalau family member sajalah. Maksudnya yang terdekat kan. Tapi cuma nak kena tahu juga sepupu-sepupu tak boleh. Ini bukan mahram kan. Jadi anak kita dengan sepupu-sepupu dia perlu diingatkan. Aurat kena jaga, tak boleh bersentuhan, tak boleh ni. Kadang-kadang rasa dah macam family kan, dah rapat sangat. Macam adik-beradik. Macam adik-beradik betul. Sebab dah biasa jumpa anak saudara kita dengan anak kita kan. Dah biasa. Tapi mereka sepupu. Bila sepupu tu, bila dah dewasa, perlu ada batas yang dihadkan lah. Sebab nanti dia jadi macam, saya nampak betul. Bila dah jadi macam adik-beradik, dia tak salam tu dia rasa macam macam awkward kan. Dia kata, alah dah biasa salam. Kita dah macam adik-beradik. Tapi actually dalam agama tak boleh. Sepupu. Ipar dua pun sama. Kadang-kadang macam dah biasa duduk sama-sama kan, dah biasa berjumpa tiap-tiap minggu ke apa kan, rasa macam adik-beradik. Tapi actually tak boleh salam. Walaupun kita kata tu abang ipar kita dan sebagainya. Ini perkara yang kita perlu didik diri kita juga dan juga anak-anak kita. Agar anak kita, alah, ibu salam boleh, asal pula aku salam tak boleh. Ada macam tu kadang-kadang kan. So sama-samalah bila kita nak didik anak tu, maknanya kita pun kena buat juga. Jadi anak ni dapat pendidikan yang tepat, yang benar. Siapa yang perlu salam, siapa yang tak perlu salam. Kadang kita main asal orang tua je kita salam orang kan. Tua je, betul. Sebagai tanda hormat
Tapi tak boleh lah. Mungkin tu budaya kita yang menghormati orang yang lebih berusia. Namun ia perlu juga dinilai daripada sudut agama. Adakah boleh tak saya nak salam dia? Kalau pasal sensitif Ustazah, apakah antara soalan sensitif yang Ustazah selalu terima daripada para murid Ustazah yang ditanyakan waktu Hari Raya yang kita elak dari bertanya? Oh, kalau Fiza rasa? Kalau yang belum kahwin tu jangan tanya bila kahwin. Yang dah berkahwin tu jangan tanya bila ada anak. Yang ada anak tu jangan tanya tambah bila. Kalau awak tahu dia tapi I rasa kadang-kadang ni kita tanya khabar. Contohnya oh kerja mana? Tapi sensitif bagi orang lain. Sensitif bagi orang lain. Sebab tapi kita macam okay, so what do we ask now? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Sekarang Nak cakap ni? apa? Macam mana Ustazah? Dia macam ni lah. Kalau kita tahu orang tu Sensitif waktu. yes, kita jangan buka lah. Sebab certain orang dia penerimaan mereka berbeza kan. Dia tak macam Tak kalau kerja hari ni? ada orang sensitif. Tak boleh. Bagi kita takkan tanya tak kerja hari ni pun ni kan. Apa jadi aku tak ada kerja ke? Macam tu keadaannya kan. Dia sensitif. So maknanya kita kena tahu dengan siapa kita berbicara. Dengan siapa kita bercakap. Contoh bagi saya dululah, masa dulu saya biasa dapat soalan sensitif. Masa dulu saya dulu pernah bernikah. Jadi orang selalu tanya, bila nak ada anak? Saya bernikah 14 tahun Fiza. Lama saya nikah. Jadi kadang-kadang datang raya tu macam bagi saya, setiap kali saya raya rumah dia, setiap kali tu saya tak bawa anak kan. Cuma kenapa? Should be obvious lah. Ya, obvious. Jadi pada tahun itu, kenapa mesti nak tanya Kenapa lagi? nak tanya soalan sama? Cuma situasinya, mungkin ni pengalaman peribadi saya lah, yang saya rasa tak sepatutnya berlaku. Kita baru dekat depan pintu pagar ni. Assalamualaikum, dia nampak muka kita, soalan pertama, anak mana anak? Saya jadi macam, bila masanya? Bila masanya kita hamil, bila masanya kita melahirkan kan? Dan tu nampak ada budak ke kat sini? Tu kan tak ada budak pun. Jadi saya macam senyum saja kan. Dia tanya lagi, anak mana anak? Tak bawa anak? Tiap-tiap tahun tak bawa anak? Belum masuk rumah tau Fiza. Belum masuk rumah. Kira macam mempersendakan lah. Saya masa tu, air mata saya dah bertakung. Saya kita nak nangis. Sebab saya rasa impak ni sangat kuat pada diri saya kan. Saya kata, kenapa ya makcik ni? Kita macam tiap-tiap tahun datang rumah dia, kita memang tak bawa budak. Jadi kenapa this year macam makin tanya gitu kan? Saya pun senyum, saya duduk. Duduk tanya lagi. Allah. Habis saya tak boleh makan, tak boleh minum masa tu sebab saya rasa dah sedih sangat. Sedih sangat. Muka saya dah berubah sangat-sangat. Dah tu dia kata, kenapa tak minum? Ada ramai orang? Adalah. Allah. Ada orang. Kenapa tak minum? Pemalu ke? Pemalu nak sampai tak minum air? Dia tak tahu ke apa yang saya rasa waktu tu? Subhanallah. Dalam hati saya tu, ya Allah, kau jangan buat aku nangis kat sini, ya Allah. Padahal memang dah bertakung tu air mata kan. Saya masih lagi boleh senyum lagi. Masih lagi boleh senyum. Jadi macam bagi saya, itu satu keadaan yang kita tahu, kalau orang dia tiap-tiap tahun datang rumah kita, dia tak bawa anak. Jadi kenapa kita nak tanya lagi? Ya, tanya. Jangan tanya. Ataupun contoh, orang tu memang single. Tiap-tiap tahun dia datang rumah kita, memang dia tak ada suami. Dia bagus tu datang. Ya, Alhamdulillah sebab kita menghormati dia kan. Sebab ada orang macam yang single, ada malah yang bawa kan? diri tau. Ya, malah datang. Tak datang lah. Tak datang sebab penat. Dengar orang ni. Tapi malah dia datang ke rumah awak walaupun dia penat. Mendengar. Tapi still lagi datang, masih lagi tunjuk muka kan. Itu kawan saya pernah tanya saya. Dia panggil saya Kak Sakinah. Macam mana Kak Sakinah? Sebab dia pun belum ada zuriat lagi lah. Masa tu dia kata, macam mana saya tak boleh Kak. Saya macam bila orang tanya penat je, saya dah berubah muka kan. Masa saya dah nangis lah. Jadi macam dia tinggal di Johor lah masa tu. So bila saya balik kampung, dia sampai rasa saya tak nak balik kampung macam tu. Saya rasa macam tak nak jumpa keluarga masa hari raya tu. So saya kata ginilah, orang dia tak akan berhenti bercakap. Kita raya ke tak raya, orang akan juga tanya soalan benda sama kan. Saya cakap dengan dia, so bila kita jumpa orang ni, cara terbaik yang saya selalu terapkan pada diri saya dan juga saya beritahu kepada kawan-kawan saya lah yang menghadapi isu yang sama. Saya kata kepada mereka ni, bila orang tanya pasal anak, orang tanya pasal pasangan ke apa kan, kita bermanis wajah je lah. Kita kata,
belum ada lagi. Doakan saya lah cik, mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada saya zuriat. Doakan saya cik, mudah-mudahan saya ada jodoh. Doakan. Kita minta begitu dengan wajah yang semanis mungkin saya kata. Dan jangan terlampau terkesan lah. Cuma saya hari tu memang saya terkesan sangat lah sebab bagi saya keadaan dan situasi memang tak sesuai dengan orang yang ramai dekat rumah dia. Dia tanya begitu. Kita pun datang, kita dah happy datang rumah kan. Jadi duduk depan orang lain. Depan orang lain. Jadi tak selesa. Sampai kan nak tegur air pun rasa air tu macam tak boleh jalan dekat tekak kita kan. Jadi sebagai tuan rumah ataupun mungkin kita orang yang bertamu dekat rumah orang tu kan. Kita tahu keadaan orang itu. Tahu. Macam di Fiza kata, kita nak cakap apa maknanya kita dah tahu tentang orang itu. Ada soalan yang tak perlu dipertanyakan. Kadang orang tanya, contohnya dia kalau kurus cantik, cakap, you lost weight, dia cantik sangat. Contoh. Tapi kalau dia lost weight, tapi dia nampak bercengkung dan nampak sakit, sakit tak payah tanya, tak payah cakap gitu. Dah cakap cantik tu dah Masya Allah, dah bagus. Itu kata-kata yang baik kan. Kalau macam benda you assume, sakit ke? Tak perlulah tanya. Contoh macam atau mungkin tanya contoh. Kalau I rasa lah kalau you concern, sihat dah. Kalau dia rasa dia nak cakap dia sakit, dia akan cakap. Betul. Dia tak sangat sihat lah, kalau, saya sakit. Kalau dia tak nak cakap pun hak dia. Hak dia, memang hak dia. Ataupun kita tak perlu berikan apa-apa cadangan lah obat kepada orang. Bisa saya dulu pernah orang sampai suruh makan itu tengah-tengah raya ni kita ni cakap makanlah ubat ni bagus untuk kesuburan, ini bagus ni kan, pergi klinik bagus, doktor ni bagus, pergi anak saya pergi doktor ni. Kita tengah raya ni Fiza, tak perlu. Kita dah tak happy waktu tu, saya dah macam muka saya, ya Allah, aku tak subtitle lah, tu faham tak muka subtitle sekarang kan, langsung muka subtitle yang macam macam aku nak cakap apa dengan makcik ni nak cakap apa macam kita tak boleh cakap apa, kita cuma boleh senyum saja. So bagi saya ini adab lah. Adab kita bercakap kan. Nabi ingatkan kepada kita sekarang ni, saya nak highlightkan begini. Kita dah melalui satu bulan Ramadan yang mana Ramadan itu ataupun kita kata puasa merupakan junnah. Junnah ni merupakan perisai. Perisai menahan lidah. Perisai bukan setakat menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tetapi perisai yang menahan diri kita daripada berkata yang tidak baik. Itu puasa. 1 month kita dilatih untuk menahan lidah tu daripada tak cakap benda yang tak baik. Kenapa bila masuk bulan Syawal, kita macam all out kita berbual. Tak ingat dah yang sebulan lalu tu kita beribadah kerana Allah tu. Kita nak jaga lisan kita. Supaya tak cakap bohong, tak cakap menyakitkan hati orang lain. Betul. Tapi masuk bulan Syawal, kita lupa seolah-olah yang kita ni dah beribadah tu sebulan tu. Kerana mengharapkan redha Allah, mengharapkan keampunan Allah. Masuk Syawal, kita buat dosa pula dengan lidah kita. Jadi bagi saya, orang yang betul-betul dia menghayati Ramadan, bila masuknya bulan Syawal, dalam keadaan dia bertamu ataupun jadi tuan rumah, dia akan sentiasa menjaga lidah dia ketika dia nak bertanya. Maksudnya, macam saya kata tadi, kita kena tahu dengan siapa kita bercakap. Keadaan orang itu. Dan kita tahu memang dia tak suka kalau kita tanya pun. Kita jangan sesaja. Kerana ada orang kan dia sengaja betul. Ada orang sengaja. Aku memang sengaja tanya, biar puas hati aku kan. Biar dia tahu. Saya pernah ada orang nasihatkan saya dulu, Fiza, don't forget to start your own family. Ya. Macam mana? Macam bagi saya, selama ni aku lupa kan lah. Macam dia bukan macam don't forget to take medicine. Dia bukan macam mana kau ni. Sangat. AA sangat. Mungkin sebab orang melihat masa dululah masa saya bernikah tu, dalam masa yang sama saya menyambung pengajian saya. Jadi saya macam kita kata perkahwinan jarak jauh. So mungkin situasi itu menyebabkan orang merasakan saya tak nak ada anak. Orang merasakan bahawa saya maybe planning, padahal tak pun. Tak pun. Macam bagi saya adalah rezeki daripada Allah kan. Betul. Even kalau saya tengah belajar pun, kalau ada, sebab ramai je kawan-kawan saya belajar dengan anak-anak bawa pergi kuliah. Semua kan ambil exam, pegang anak-anak semua kan. Biasa belajar semua. Jadi bagi saya itu bukan satu yang menghalang untuk saya menyambung pengajian, belajar dan sebagainya. Tapi situasi itu menyebabkan orang yang ada di sekitar saya merasakan bahawa mungkin dia planning, mungkin dia tak nak anak sebab dia belajar, mungkin dia tak nak ada family lagi sebenarnya kan. Jadi mana-mandai ya. So macam kalau Fiza kat tempat saya, apa rasa mesti terasa kan kita of course. Kenapa macam faham dia ni. Kenapa nak nasihat dengan satu nasihat yang sedemikian? Saya balik sampaikan, saya terfikir-fikir apa yang dia nasihatkan tu, so-called nasihat tu. Yang bagi saya tak sepatutnya pun.
Nasihat itu dikeluarkan oleh orang yang tak tahu pun apa sebenarnya berlaku dalam rumah tangga kita. Betul. Sebab betul. kita sendiri yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga kita, apa yang berlaku, adakah kita bahagia ataupun tidak kan. Orang luar takkan kita nak cerita kat orang apa yang berlaku dalam rumah tangga kita. Betul. Sebab itu hak peribadi kita kan. Ya, betul. Takkan saya cakap, oh gini. Takkan cerita macam tu kan. Ya. Kalau ceritakan dah cakap Ustazah buka aib pula. Yes. So, jadi macam kita pun iakan sajalah. Iakan saja. Tapi tak bolehlah kita mentang-mentang nampak orang dah lama kahwin, dia tak ada anak, ataupun dia tak bernikah, ataupun dia tidak ada suami, ataupun dia tak ada isteri kan. Kita rasa orang tu tak nak bernikah. Kita rasa orang tu tak nak ada family. Itu mungkin kita punya perspektif. Tapi perspektif orang yang sedang menghadapi itu kita tak tahu. Sebab kita tak pakai kasut orang tu. Kita tak berada dekat tempat dia. Mungkin orang rasa, alah itu pun nak sensitif. Itu pun nak sedih. Itu pun nak ni. Sebab kita tak berada dekat tempat dia. Betapa susahnya orang yang berjuang untuk ada anak. Kan? Betapa susahnya orang yang cari jodoh. Kita tak rasa apa yang dia rasa. Yang mungkin ada orang banyak kali diperkenalkan dengan kata calon tapi akhirnya tak jadi. Banyak kali. Tunang putus. Ya. Perit, benda tu perit. Benda tu perit. Okey, ada orang yang dia keguguran banyak kali. Kan? Saya pernah dengar ada orang sampai berbelas kali dia gugur. Allah. Gugur berbelas kali. Allah, Tiba-tiba kita cakap, don't forget to start family dengan orang yang begitu. Apa? Tak kena kan? Jadi sebab tu Syawal tu, satunya Syawal ni bagus sebab dia mengeratkan. Okey, silaturahim kita, mengeratkan persaudaraan sebab kita bertemu. Kita dah lama tak jumpa. Jadi jadikan ia sebagai satu ruang untuk kita makin mengeratkan bukan makin menjauhkan. Daripada mana? Daripada tutur kata kita lah. Apa yang kita cakap, apa yang kita tanya. Dan jangan kita rasa bahawa orang tu oversensitive. Dia overthinking, dia itu lagi ni semua sikit tak boleh. Tak boleh fikir begitu. Sebab struggle dia, apa yang dia lalui tak sama dengan orang lain. Kalau adakah Ustaz rasa kalau kita tanyakan orang rumah tu boleh pinjam tempat solat? Do you think it's maksudnya kita nak solat dekat rumah orang yang kita bertamu tu? Ya. Macam mana nak tanya macam adakah kita macam nak tunjuk orang tu ni kita ni bagus menjaga waktu ataupun macam mana Ustazah? Ke kita macam tak apalah kita cari ruang je kita solat? Maksudnya dekat tangga-tangga gitu? Taklah, macam dalam rumah dia. Dalam rumah dia. Tanpa minta izin terlebih dahulu. Apakah pendapat Ustazah? Sebab masuk rumah orang, pertama sekali adabnya kita minta izin kan. Dan apa saja yang kita nak buat dalam rumah orang itu kita perlu minta izin. Hatta Nabi pun masuk rumah orang yang Nabi dijemput, Nabi minta izin nak solat. Nampak? Itu Nabi kan. Macam bagi kita, Nabi boleh solat je kat mana-mana yang Nabi nak. Tapi Nabi bila dia masuk dalam rumah sahabat ni, Nabi tanya, nak suruh saya solat di mana? Nampak tak? Nabi minta izin. Nabi boleh je bentang je sejadah, Nabi solat kan. Sahabat akan marah. Bahkan sahabat rasa bahagia Nabi solat gitu. Tapi ini adab yang Nabi tunjukkan kepada umat baginda. Masuk dalam rumah orang, apa pun kita nak buat, kita kena minta izin. Sama juga masa kita datang rumah orang berhari raya kan. Satu, saya nak tekankan juga, solat adalah wajib. Tak kiralah kita nak raya macam mana. Orang kata raya-raya tetap, raya-raya juga tapi tetap solat. Solat kena solat. Tak kiralah. Dan bila masuk waktu solat, dan kita tahu masih lagi kita kena kejar waktu tu kan, solat saja di mana-mana yang kita mampu. Boleh. Jadi dekat sini bila kita berada dekat rumah orang tu, kita nak solat kita kena minta izin dulu. Tapi perlu juga lihat kepada situasi sebelum kita minta izin. Mungkin rumah kita ramai orang, tak ada ruang nak solat. Rumah kita BTO Fiza kadang-kadang. Ya, betul. Kan, tak ada ruang. Betul. Takkanlah tengah-tengah macam gitu kita nak solat. Tak selesa kan? Dia akan menimbulkan ketidakselesaan bagi diri tuan rumah juga. Dia akan rasa macam, alamak kesiannya orang tu nak solat kan, aku tak dapat siapkan tempat yang sempurna untuk orang ni. Dia akan rasa tak selesa. Nanti kita terpaksa masuk bilik tidur dia pula. Itu pun tak selesa kita pun juga. Tak nak susahkan. Dia terpaksa siapkan ruang ke apa kan. Dah rumah dia sempit, kita pula ni. Dah tu kita bawa satu bas pula nak solat macam mana. Seolah-olah nak solat berjemaah tu kan. Itu rasa jadi tak sesuailah keadaannya. Dan dalam rumah tu pula bukan tetamunya kita saja, ada pula tetamu-tetamu yang lain berbas-bas pula datang, contohlah yang saya kata. Jadi waktu itu kita lihat situasinya tak sesuai. Dalam keadaan yang sedemikian tak perlulah nak minta izin bagi apa kan. Kita dah faham kan keadaannya kan. Kita pun
cepat-cepat balik daripada rumah dia, Ya. singgahlah mana-mana masjid yang berdekatan. Itu lebih baiklah bagi saya. Sangat baik. So, dalam keadaan yang begini, solat memang wajib, tapi kita juga perlu lihat keadaan rumah yang kita kunjungi, Masya yang kita Allah. ziarah. Thank you, Ustazah. Supaya kita selesa, tuan rumah juga selesa. Dan tetamu yang duduk pun selesa juga. Kadang-kadang, ya Allah, dia ni tengah-tengah gini nak solat kat tengah-tengah. Sisi juga nak kena lupa. Menghadapkan aku. Itulah. Cakap, itu yang nak tanya, nak tunjuk alim lah. Daripada orang tak mengata, orang mengata kan. Itu. Kita kalau boleh nak tutup mulut orang ni daripada mengata kita baca alim pula. So keadaan perlu inilah. Soalan dua soalan terakhir. Okey, ada yang tak tahu nak balik rumah orang ataupun nanti dia macam ni Ustaz. Kadang kita cakap wajib atau mesti nak kena terima tetamu. Tapi kadang-kadang kita nak tidur Ustazah. Dah pukul 9. Kadang-kadang dah pukul 8 pun tau. Macam kita dah prepare, mentally prepared. Lepas maghrib orang tak ada kan. Okey dah. Anak-anak kecil pun. Anak kecil. So sebab macam kata Ustazah, kita ni nak proper. Rumah nak kena bersih. Betul. Tiba-tiba je nak datang. Nak menerpa. Makanan tak ada. Macam mana Ustazah? Datang malam-malam. Apakah adab menerima tetamu pada waktu-waktu yang tak dijangkakan dan adab para tetamu yang tak tahu nak tinggalkan rumah orang bila seharusnya pulang? Okey, sebenarnya kita ada hak untuk menolak tetamu tu datang rumah kita. Dalam Al-Quran Allah dah sebutkan, kalau tuan rumah suruh pulang, kita kena pulang. Allah kata, kalau dia kata pulang, maka kalian kena pulang. Maksudnya tuan rumah tu tak izinkan untuk datang. Itu untuk orang yang memang dah sampai kat depan rumah tu. Ya. Betul. Tapi kalau dia tak buka pintu dan dia kata dia tak nak buka pintu, kita kena pulang. Ini adab pertama yang perlu kita semua faham. Sekarang ni biasanya kita akan WhatsApp dulu ataupun kita main terjah di rumah orang. Itu tak ada adabnya lah. Kan? Maknanya kita tak tahu bagaimana persediaan orang itu, rumah dia bagaimana keadaannya kan. Nanti kita pula berkata tentang rumah orang tu, mak kita rumah dia bersirak kau, rumah dia tak kemas. Raya-raya dia tak tentu jaga rumah dia. Ada anak 45 bersirak rumah. Ya, kita pula bercakap kan. Kita dah tahu rumah orang ada anak. Faham je lah, rumah bersirak kan. So, orang ada orang ada ibu ayah, elderlies. Kadang-kadang macam tak terjaga kan. Kita susah nak kawal keadaan rumah kita. Sibuk, kita pun susah. So kita nak elakkan perkara-perkara yang begini. Maka bila kita nak datang first kali, kita mesti minta izin. Jika orang tak izinkan, kita janganlah. Kita janganlah memaksa kan. Kadang-kadang sebab apa kita rasa kita dah dekat area rumah tu. Dah lah pergi jurung ni. Semua jurung pergi masuk. Aku dah malas lagi nak pergi jurung dah. Aku boleh beduk. Aku sempat aku masuk jurung. Contoh betul. Engkau tak masak pun tak apalah, aku makan kuih kering pun tak apa. Sampai cakap gitu kan. Tak payah masak, tak payah buat air. Kita jejak je rumah tu dah cukup, alhamdulillah. Ada orang yang macam itu kan. Tapi kita ni sebagai orang yang beragama, saya nak tekankan, bila orang kata dia tak boleh terima tetamu, kita perlu hormati. Jangan kita mendesaklah keadaan sedemikian kan. Itu maknanya orang faham agama. Kalau tak, kita ada hak juga sebagai tuan rumah tu, kata tak boleh lah, malam ni macam ada hal sedikit kat rumah ke apa kan. Jadi macam tak sesuai untuk terima tetamu. Minta maaf lah ya, tak apalah. Nak datang tahun depan lah datang. Mungkin tu boleh cakap macam tu kan. Nak bagi dia faham kan. Kadang orang tak berapa nak faham, tak apalah. Dia tak datang rumah kita, tak jengah rumah kita pun tak apalah. Sebab memang keadaan tak mengizinkan untuk kita terima tetamu waktu itu. So maknanya kedua belah pihak di sini perlu faham situasi tu. Keizinan daripada tuan rumah dan kita yang datang minta izin tu tadi. Consent is very important. Betul. Kita tak boleh memaksa dan tuan rumah pun tak boleh macam tak apalah masuk je lah rumah. Maknanya kalau kita tak selesa, hak kita untuk menolak tetamu tu. Dan hak kita juga kalau tak buka pintu. Kadang-kadang kita rasa macam orang dah sampai rumah takkan tak buka pintu kan. Tak lampu. Sampai jangan. Olah dia. Sampai kita suruh anak kita suruh senyap kan. Keadaannya begitu kan. Tapi itu hak kita sebenarnya. Sama ada kita nak terima ataupun tidak. Tak perlu ada rasa bersalah. Tak perlu ada rasa macam berdosa kan. Kalau sekiranya kita menolak tetamu tu datang rumah kita. Yelah orang kata tetamu ni rezeki. Biasa dengar tak orang kata. Tetamu ni rezeki. Jadi rezeki tu jangan ditolak ke apa kan. Tapi nak kena juga lihat keadaan rumah. Betul. Keadaan diri kita. Kadang kita sendiri tak stable emosi nak terima tetamu. Wah, Masya Allah. Ustazah, ni banyak risk nak buat ni. Untuk betul. Peringatan untuk masyarakat. Kalau ada yang macam ni soalan daripada Ustaz okay. Contohnya beraya sampai pukul 2 pagi. Ada yang macam tak apa duduk karaoke duduk. Itu kalau orang okey lah kan. Tapi kalau tuan rumah dah macam gini. Dah sampai tidur dekat sofa sendiri. Berarti you get up.
Betul lah. Maknanya kita kena faham situasi tu tadi yang saya sebutkan. Maknanya kita mesti ada common sense. Kalau dah bagi saya pukul 9 tu kira waktu akhir lah. Itu Sebenarnya bagi saya pukul hard 8 timeline, tu, pukul 8 tu kira dah akhir dah. Dan kalau tak manis datang ke rumah orang waktu tu kan. Kadang-kadang kita datang rumah orang yang senior citizen kadang-kadang. Ataupun rumah yang ada anak kecil tadi. Ataupun mungkinlah kita kata husband and wife. Tapi husband and wife besok dia nak kerja apa. Dia ada je punya komitmen yang perlu dia buat kan. Jadi kita nak kena lihatlah keadaan orang tu. Melainkan open house dia cakap after maghrib till late. Oh, till late ada ke? Ada. Sekarang trend Ustazah. Oh, Masya Allah. Dia till late kan. Itu dia. Tapi till late tu kita tak tahulah till late nanti what time kan. Itu pun kita kena. Itu order berapa banyak makanan. Kita kena macam muhasabah, tengok macam mana Tanya orang tu dulu. Betul. What is your till late like? Maknanya dapatkan kepastian yang sebenarnya daripada tuan rumah. Dan bagi saya kita pun nak kena fahamlah kalau dah sampai pukul 2 pagi tu janganlah macam tu. Sebab dia bukan sahaja mengganggu tuan rumah tapi jiran tetangga yang ada di sekitar rumah itu juga. Jangan sampai kita tunjukkan budaya kita, agama kita ni kan bukan agama yang mengganggu orang lain, keamanan orang lain. Jangan berikan contoh yang begitulah. Soalan last, dating time raya boleh? Saya tak tahu ini soalannya yang sangat menarik. Saya tak terfikir soalan ni. Dating time raya. Agaknya ada macam datang bawa tunang. Bawa tunang lah. Bawa macam calon. Bawa calon. Berduaan. Atau macam nanti kek raya nanti kita berkawan merah jambu. Masya Allah. So jalan ke rumah saudara mara. Ke rumah. Macam okey nanti nampak tahu okey merah jambu ni mesti couple. Yang baju purple ni mesti couple. Contoh. Gitulah couple-couple gitu. Sebenarnya tak boleh kan. Perkara yang perlu dielakkan lah. Sebab belum halal. Jadi kalau kita kata statusnya masih haram, haramlah keadaannya. Tak boleh kita biarkan. Kadang-kadang ibu bapa yang encourage jugalah benda ni kan. Nanti kau bawa tunang kau sekali, datang rumah kenal saudara, baru tunang cik. Nak kata gitu kan. Maknanya belum confirm lagi. Maknanya nak bawa jalan raya ni tunggu dah confirm. Baru kita bawa anak orang jalan raya tu kan. Sebab nanti kita dah tayangkan dah calon ni. Sekali tiba-tiba jadi apa-apa tak jadi. Malu kan. So keadaan di situ ialah kita nak jaga. Agar tak berlakulah hal-hal yang tak sepatutnya. Nanti takkanlah nak duduk sebelah-sebelah. So tak. Padahal duduk sebelah-sebelah pun tak boleh kan. Kalau belum bernikah lagi kan situasinya. So kita elakkanlah apa yang boleh dielakkan. Melainkan dia dengan keluarga datang beraya ke rumah. Yes, kalau kita maksudnya bukan kita jalan raya bersama-sama, tidak kan. Melainkan macam keluarga pihak lelaki nak datang beraya ke rumah pihak perempuan kan, tunang ini kan, itu dibolehkan saja. Maknanya di situ kalau mereka berbual pun ada mak ayah yang lihat kan. Taklah sampai orang kata bertepuk tampar, duduk pun taklah dekat-dekat dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya dating tu sambil beraya tu boleh ke tidak? Tak boleh lah. Sebab banyak kemaksiatan yang boleh berlaku. Antaranya bersentuhan, mungkin terlanggar dan sebagainya. Nak jaga macam mana kalau dah berbual, tengok ketawa-ketawa, you punya pipi comot pegang Allah. You makan, you rasa ni, you bangkit ni. Ustazah, subhanallah. Ada makan lagi setengah. Tak payah, kita share cawan rasa-rasa kita tuan rumah tengok pun, ya Allah. Ya Allah. Aku rasa nak buka pintu, ya silakan. Tak, silakan keluar. Apakah lagi pesanan Ustazah terakhir? Sempena Syawal ni Ustazah. Sempena Syawal ni kita jadikan ia sebagai satu masa untuk menyambung ibadah kita di bulan Ramadan. Kan? Kalau masa Ramadan kita banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran contohnya. Masya-Allah. Syawal tu jangan pula sibuk dengan rendang, ketupat dan sebagainya. Kita sampai kita lupa baca Quran kan satu hari tu kan sebab sibuk berjalan raya. Jadi kita jangan lalai. Syawal harusnya jadikan kita insan yang makin lagi dekatkan diri kita kepada Allah sebab kita dah train diri kita kan dekatkan diri pada Allah selama sebulan. So bila masuknya Syawal kita ada puasa 6. Jangan tinggalkan puasa 6 tu. Oh ya, puasa 6. Okey, kita ikuti dengan puasa 6 sebagai orang kata kesinambungan untuk puasa Ramadan kita. Kemudian Al-Quran jangan ditinggalkan. Solat-solat sunat kita yang biasa kita buat kan sepanjang malam tu kan, contohnya tahajud, witir, diteruskan. Tarawih jangan teruskan. Sebab tarawih bukan hanya dibuat pada bulan Ramadan sahaja. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah
Di samping kita nak berusaha untuk mempereratkan hubungan kita sesama manusia itu tadi dengan mengunjungkan, tapi jangan lupa hubungan kita dengan Allah tetap terus berjalan. Amal ibadah akan tetap terus berjalan. Solat jaga, jangan tinggalkan solat, kan? Aurat jaga. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita perhatikan semasa di bulan Syawal nanti. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Masya-Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk doakan, kita akan lebih lagi dapat menjamu ustazah dalam Cakap Masjid. Dengan ini saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kalau saya pernah tersalah kata, tersalah cakap pada bila-bila masa, bukan setakat Cakap Masjid saja tapi juga untuk rancangan lain, dan juga pada ustazah saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersalah tanya soalan, tersalah jawab soalan. Saya doakan ustazah akan terus dapat berdakwah dengan dengan sebaik mungkin. Semoga sihat walafiat ustazah. Dan dari kami berdua, selamat hari raya.